Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf, wartawan anda pada hari ini. Pada hari ini berlangsungnya kemasukan tingkatan 1 ke Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Adiniyah pada hari Sabtu ini. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini di bangunan ni sedang berlangsungnya ujian bertulis bagi kemasukan tingkatan 1. Okey, dekat sini kita boleh tengok dekat yang bertempat di Surau Al-Irfan. Sekarang berlangsungnya taklimat yang disampaikan oleh pengetua kepada waris-waris calon kemasukan tingkatan 1. Kita boleh tengok dekat belakang ni sedang berlangsung. Kenapakah adik memilih sekolah Al-Ma'ad sebagai sekolah yang akan adik tuntut ilmu? Sebab boleh baca, dapat hafal Quran dan lain-lain lah. Okey, lepas tu boleh tak adik ceritakan sedikit tentang ujian lisan dan ujian bertulis sebentar tadi? Yang matematik tu best jugalah untuk jawab. Yang bahasa Arab tu struggle lah sikit dengan BI. Ujian bertutur tadi macam mana? Yang tu boleh jawab. Boleh tak adik ceritakan sikit tentang ujian bertulis dengan ujian bertutur yang adik lalui tadi? Boleh macam adik bagi feedback pergi macam mana? Soalan dia lebih kurang senang jugalah. Senang. Ujian bertutur macam mana? Itu saya susah tentang bahasa Arab saja. Tapi overall okey lah semua? Okey, saya tanya soalan yang kedua, soalan yang last lah. Okey, apakah perasaan adik waktu adik nak temu duga masuk sekolah Al-Ma'ad ni? Perasaan adik lah? Perasaan saya getak lah sebab nak temu juga kan. Rasa gembira semua dah ada? Dah. Okey. Sudah berakhir pun temu duga kemasukan ke tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad. Jadi korang dah tengok kan semua macam-macam kan? Okey, itu sahaja daripada saya, wartawan anda pada hari ini.